Kalau bank tutup dan duit anda tak boleh keluar, apa aset yang masih bernilai? Greece bankrupt. Pengajaran nilai emas, apa jadi bila sebuah negara jatuh bankrupt? Ini bukan cerita fiksyen, ini kisah Greece pada tahun 2010. Dulu Greece negara maju Eropah. Tapi kerajaan berbelanja lebih daripada kemampuan, hutang makin menimbun. Bila pelabur hilang kepercayaan, kerajaan tak dapat pinjam duit lagi. Sistem kewangan terus lumpuh. Kerajaan terpaksa potong gaji, naikkan cukai, pencen dikurangkan. Pengangguran melonjak. Anak muda hilang kerja, rakyat turun demonstrasi. Yang paling menakutkan, duit dalam bank dibekukan. Tak boleh keluarkan sesuka hati. Ekonomi jatuh lebih 25%, perniagaan tutup. Nilai harta rakyat merosot. Di saat sistem runtuh, hanya aset sebenar yang kekal bernilai. Dan salah satu aset itu adalah emas fizikal. Emas tak bergantung pada bank, tak boleh dicetak sesuka hati. Diiktiraf di seluruh dunia. Greece ajar kita satu perkara. Apa yang dalam sistem bukan sepenuhnya dalam kawalan kita. Tapi emas fizikal di tangan, nilai dia kekal walaupun ekonomi jatuh. Kalau anda nak mula simpan emas atau bekukan sebahagian simpanan dalam emas fizikal, isi borang sign up. Saya boleh bantu daftar dan guide strategi simpanan yang sesuai untuk anda. Saya bantu anda sebaiknya.